tengok tengok konten aku, kena tengok konten Harzan. Botak lah nanti. Tak, kau tak botak sebab itu kau dah botak dah. Kau tak botak. Kejap je masa diorang dekat AI team. Kau bayangkan kan waktu aku buat konten yang pengsan tu, yang aku, Najla, budak viral dengan share kan. Kan kita orang pergi buat konten tu. Sebenarnya ajak Harzan nak join. Tapi petang tu memang dah tak boleh dah. Dia punya shoot tak habis-habis lagi. Luas bawah dahi. Kau kurang ajar Walau kau aku waktu tu kita nak ajak Harzan tapi Harzan tak boleh join sebab dengan Harry ada shooting. Jadinya yang ikut kita orang berapa orang tu je lah. Najla kan, dia dengar je kata nak pergi berjaya sikit kan. Nak pergi nak pergi jalan. Lepas tu bawa lah Najla. Lepas tu bawa pula budak viral. Lepas tu aku bawa si Share 19 tahun, budak viral 19 tahun, Najla 19 tahun. Aku ni dah macam bawa adik-adik jalan-jalan. Macam semut lah ikut ni. Aku bawa adik-adik ni berjalan-jalan ni. Duk terjerit-jerit main roller coaster tu kan. Terjerit-jerit main. Aku dekat tengah-tengah tu kan macam bawa adik-adik. Macam bawa budak-budak kecil main. Tak sabar nak tengok Ikmal nangis. Yakin aku menangis? Korang pernah tengok aku menangis kat media sosial ni? Adakah anda pernah melihat saya menangis? Tidak. Saya tak menangis. Seandainya waktu tu aku sebab pun aku kesurukkan muka aku. Macam tu. Tapi aku tak pernah ke tengok aku menangis? Tak kan? Bila? Bila kau tengok aku menangis? Tak ada yang stay ke Ikmal? Tak, sekarang ni kan kita orang kan sementara. Bila sementara lah. Dia macam rumah singgah lah. Macam tu. Lepas tu nanti batch 3 masuk pula. Rasanya lepas batch 3 tu ada batch 4 dengan batch 5 kot. Tapi aku tak tahu lah sebab aku tak tahu perancangan. Lepas daripada tu barulah dia orang pilih mana yang layak untuk masuk ke tahun depan. So kalau korang tengok AI team tahun depan tu, orang tu lah yang permanent. Antara batch 1, batch 2, batch 3 ke, contoh ada 3 batch kan. Okay, nanti dia orang pilih lah macam tu, mana yang layak untuk permanent tahun depan. Tak semua, bukan semua layak. Cuba buat dulu. Harap kamu dapat permanent. Tak kot korang. Kalau tahun depan baru paling 10 orang ke 16 orang macam tu. You ke weh? Ramai betul. 10 ke 16 orang? You lah kau 10-16 orang. Kalau 3 batch pun baru 12 orang. Mana datang 16 orang? Ramainya. Hidup Abu Sofina, thank you. Sampai batch 3 je. So kalau sampai batch 3 je, Ika merasa 12 orang. So mungkin satu batch 2 orang ke? Kan? 2 ke? Jadi 6 orang je lah masuk. The triple, thank you the triple. Bagi panda. Najla, naiklah kotak Najla. Najla nak naik kotak tak? Jom naik. Pergi pakai tudung, Ika main invite. Ika main invite dah Najla. Najla masuklah Najla. Masuklah Najla. Apa ni? 3 kot 1 batch ataupun semua sekali alang-alang. Ya Allah. Mal ke Kuantan stay mana? Ikmal Kuantan memang dekat Kuantan. Ikmal stay dekat Kuantan yang bandar Kuantan. Sebab Ikmal tak boleh beritahu Ikmal kat mana. Tapi Ikmal Kuantan dekat Kuantan betul. Bukan dekat Pancing, bukan dekat Maran, bukan dekat tempat-tempat boleh. Tapi memang dekat Kuantan. Tengah-tengah bandar lah, boleh kata lah macam tu lah. Bila batch 2 last, besok kita orang dah last dah. Untuk syuting dah tak ada apa-apa dah. Esok kita orang betul-betul last. Esok farewell. So besok selamat tinggal lah kepada batch 2 sementara. Lepas tu nanti insyaAllah batch 3 pula masuk. Macam tu. Alah, sementara pun dapat gaji ke? Sementara dapat gaji macam mana tu?
Mana lagi cantik, Cher ke Faiz? Of course Ikmal lagi cantik. Dekat dengan tambak tambak. Siut lah Najla keluar pula si Najla ni. Dan dia keluar. Maaf cakap. Sabar takut tu. Ni macam mana aku nak berhentikan hingu sapu ni lah. Bencilah. Aku dah makan ubat dah. Good minum air banyak. Ikmal kalau demam kan, Ikmal minum air masak banyak. Sebab untuk bagi badan sejuk balik. Tak tahu kenapa demam. Tiba-tiba je. So tonsel satu. Pada tonsel tu dia pergi ke demam macam biasa lah, demam tonsel. Sedap apa ni? Sedap getaran lagu Arab Ikmal hari tu. Cuba nyanyi sikit. Getaran, ya Allah. Getaran macam mana tu? Getaran tu macam ni ke? Getaran itu. Masukkan Daud. Assalamualaikum. Tonsil tu apa? Korang nampak kat tekak ni kan? Dia dekat kiri dengan kanan. Dia macam ada apa tu tah dekat tepi tu. Antara yang kan ada tengah tu macam tu kan. Dia antara tu. So bila dia bengkak, dia bengkak. Bila dia bengkak tu lah kita demam, sakit tekak. Ada konten dengan share lagi ke? Tak tahulah. InsyaAllah ada. Apa ni? Elongated uvula tanda tinda berdengkur. Tapi Ikmal tak berdengkur. Najla punya ni tonsel, ya Allah besar gila weh. Macam ni. Dah nak tutup, dah nak tutup tengah dah. Oh, Najla punya. Dia kata, kakak. Dia memang panggil aku kakak. Kakak, Najla pun ada juga. Besar. Lepas tu dia pun nganga. Memang besar gila. Macam dah nak tutup bahagian ni. Dia punya tu dah. Itu memang dia elok operation aku rasa tu. Aku tak adalah siapa besar macam tu. Ada pun sebelah je. Dia dua belah besar macam tu lah. Lepas tu dah nak tutup dia punya leher tu lah. Tekak. Jangan dibiar you. Ikmal dulu jarang naik. Waktu kecil dulu selalu lah naik tonsel. Tapi waktu dia sekolah menengah tu dah kurang dah. Tapi sekarang ni dia naik balik. Dia naik balik. Ampah dah budak. Kejap aku rasa macam nak makan aiskrim lah. Aku ada beli aiskrim tadi. Tapi macam malas nak ambil. Esok ambil. Malah nak ambil aiskrim. Dan cucu ada habis bang. Makan aiskrim vanilla bagi dia bang tekak tonsel. Ikmal pilih share atau aslah? Faiz. Masukkan Daus. Masalahnya Daus tak buat live dik. Daus tak buat live. Kalau Daus buat live, kakak invite dia. Daus kat Brunei kan? Daus kat Brunei. Siapa yang dah pergi umrah? Ikmal nak tanya siapa yang dah pergi umrah Kalau kita pergi umrah kan, soalan apa tanya ni? Kalau kita pergi Madinah dulu kan, nanti tak apa nantilah aku tanya. Bila keluar AI team? Besok dah habis. So besok dah habis dah. Korang dah takkan tengok muka Ikmal dah. So dah tak ada lah AI Ikmal lepas ni. Pergi farmasi cari spray Difflam Ikmal. Kejap Difflam spray Yang tu spray dekat bagi tekak tu Dia spray kat tekak ke spray kat tonsel tu kak? Ikmal seorang ke keluar? Semua keluar. Oh spray kat situ.
Ikmal pergi umrah bila? 14 hari bulan ni Ikmal pergi. Faik atau share? Una. Ubat kulum. Takutnya ubat kulum. Kenapa nama dia ubat kulum ni kot? Kumo. Ada ubat kumo. Nanti farewell ada Abe ke? InsyaAllah ada kot. Kamu tak tahulah besok macam mana. Ubat kemam dia lagi ni aku nak keluar sekejap. Nak bawa kau dengar tak? Sakit hati kan? Dengar tak? Daripada atas tau. Aku tak faham apa benda orang atas ni buat. Kau buat apa lah? Kau bayangkan kadang-kadang kalau aku tertidur tu, aku terjaga disebabkan orang atas ni je. Aku tak tahu dia buat apa. Gonggang. Cuba relax sikit. Jujur mas, selama pekerjaan di AI team, ada terminat dengan perasaan dekat siapa-siapa tak? Yes or no? Sekejap pergi aku fikir. Yes. Siapa-siapa kan? Siapa-siapa kan? Tak ada spesifik kan? Siapa-siapa kan? Okay. Kau tak ada sebut nama kan? Okay. Yes. Okay, kalau korang dalam ni aku melihat kepada komen yang banyak je paling banyak nanti dia akan naik kat atas ni kan. Korang tengok AI team, untuk perempuan korang paling suka siapa? Nama yang paling banyak dia akan naik dekat atas ni. Untuk perempuan korang paling suka siapa? Campur batch 1 ke batch 2 dan sekali dengan new gen dengan OG semua. Okay, nama share dah naik. Nama share dah naik dah. Oh, nama share mendalui. Nama share 600 lebih, 700 lebih. Okay, faham. Okay, faham. Okay, nama share mendalui. Ui, 1000 lebih. Okay. Woyo, naik lagi. Okay. So, untuk lelaki, korang rasa korang suka siapa? Yang daripada batch 1, batch 2 campur new gen, campur semua. Lelaki pula. Lelaki tak naik weh. Nama share mendalui weh. Nama share naik. Ikmal. Kenapa Ikmal? Cuba kalau tolak aku. Cuba tolak aku. Aku ni sementara je. Tak yalah aku lah. Yang ada dekat dalam tu, yang betul-betul ada dekat dalam tu. Korang minat siapa? Kecuali aku. Cepat. Kanda. Nama Kanda aku tengok daripada tadi ada. Banyak nama Kanda. Harry, Kanda, Harry, Daus, Irfan.
Harry, Aiman. 3 nama ni je banyak keluar. Harry, Kanda, Daus, Irfan, Aiman. Syami baru 1 keluar. Ihin baru 1 keluar. Markhan baru 1 keluar. Aduh, nama aku pula dah. Korang ni janganlah buat aku blushing. Tak suka lah bak kata Najla. Tak suka lah. Suka. Okay. Thank you. Okay. Kelak, cakap tu. Okay. Dalam banyak konten AI team sampai sekarang yang Abel dah upload, konten mana yang korang paling suka sekali? Yang korang paling macam teringat-ingat lah konten tu. Konten apa? Daripada konten pengenalan, Truth or Truth, debat, pick up line, JJ Trash Talk, nyanyi, sukan, apa lagi? Transformasi. Korang suka konten yang mana? Kita tengok konten mana yang dah suka. Tak, nama aku tu dah boleh stop kot. Dah 1000 lebih tu yang nak keluar dah ni. Ya Allah. Tapi paling suka share yang baik Kemal tu. Tu konten share. Sukan yang banyak aku tengok ni. Aku tengok korang suka konten sukan Korang suka konten sukan ni. Baik Kemal, bila nak buat video main Roblox lagi? InsyaAllah nanti kita buat dia. Kau suka sukan Aku repeat konten sukan tu. Afika, thank you Afika. Ya Allah, banyaknya Afika. Afika, thank you bagi gift. Keluar dia aku. Tak sukalah bersin ni. Aku tak suka sesama. Suka konten sukan. Korang, Ikmal nak kena off live sekarang. Nak makan ubat lepas tu Ikmal nak kena pergi somewhere. InsyaAllah malam ni Ikmal buat live lagi. InsyaAllah aku free Ikmal buat live lagi Thank you korang. Thank you so much yang bagi tap gift, tap like. Thank you so much semua. Semoga dimewahkan rezeki semua. Bye bye.